Cikgu, ya, baru-baru ni berlaku kes rompakan dekat dalam negara kita. Okey. Apa beza curi dengan rompak, cikgu? Curi ni kita ambil harta orang tanpa kebenaran, tanpa pengetahuan, tanpa memudaratkan orang tu. Rompak pula adalah kita ambil harta orang, dalam masa yang sama kita memudaratkan nyawa orang tersebut. Macam mana kita nak betul-betul kurangkan kes jenayah ni, cikgu? Kita kena buatlah hukum Islam. Bila mencuri, potong tangan kanan. Bila merompak, potong tangan kanan, potong kaki kiri. Kesianlah diorang, cikgu. Kesian. Sebab kesian itulah banyak perompak dekat dalam negara kita. Kita sayang perompak ke kita sayang mangsa ni?